Kita yakin bahawa kita tidak kesendirian. Kita ada malaikat yang selalu bersama kita di kiri dan kanan kita. Dan ingatan itu sangat penting supaya dalam apapun yang kita lakukan, you are always guided. Yang saya kasihi pengurusi majlis, apa nama dia ni lupa? Firdaus, Masya Allah, syurga Firdaus, Insya Allah. Yang saya kasihi Cik Zainuddin yang sudi menjemput saya, dan Cik Zamri, ketua IFK. Saya tadi dalam tempat makan tadi saya gurau. Saya kata bukan senang nak datang pergi tempat yang kemas. Saya datang tempat yang kemas ni. So, kalau kita cakap, bila kita bercakap dengan orang, orang akan cakap, wah dia tu kemas. Maknanya apa? Adalah orang yang orang hormati. Pemikiran dia kemas, kehidupan dia kemas. So saya kata pada tadi, saya kata saya beruntung kan berada di tempat yang kemas. Dan sebenarnya bagi saya lagi beruntung kerana sebenarnya daripada kecil saya membesar, saya kenal kemas. Hanya kemas saja tak kenal saya. Kan kemas besar kan. Okay. Terima kasih kerana kemas menjemput saya. Kalau siapa yang tak kenal saya, tak apa, pergi dekat Google. Pergi Google, tulis je Pakcik lah. Nanti keluarlah muka saya, insyaAllah. Saya selalu gurau. Tak kenal saya tak apa, tapi Google kenal saya. Bukan Google saja kenal saya, ChatGPT pun kenal saya, Gemini pun kenal saya. Jadi kalau orang tak kenal tu, saya tak kisah sangatlah kan. Pasal saya pun bukan nak dikenal. Saya tidak mahu orang kenal saya. Saya nak orang tahu apa yang saya sampaikan. Ada pepatah kata orang-orang tua yang perlu dikata. Jangan ikut apa yang orang tua itu lakukan, tapi ikut apa yang orang tua itu cari. Do not follow the footsteps of the elders, but find what is the elders sought to find. Faham tak? Pasal kita tak boleh ikut semua tapak kaki mereka. Kerana perjalanan itu berbeza-beza. Yang kita nak ialah apa yang dia cari dalam hidup dia, yang menyebabkan dia berjaya. So do not follow the footsteps of the elders, but try to understand what is it that the elders sought to find. Faham tak? Pak Cilan pagi-pagi dah philosophical ni. Kata buat PhD kan. PhD dia cakap philosophical lah sikit kan. Tak, saya gurau je. Filosofi ke tak filosofi, yang penting sampai. Umur 62 tahun, dah warga emas. So kalau saya nampak macam penat-penat sikit tu kesian kat saya lah kan. So, saya dah jaga warga emas. Tapi kadang-kadang malu bila tengok Tun Mahathir dengan tengok Anwar Ibrahim, malu. Kerana yang tu 100 tahun, yang tu 78 tahun, pergi mesyuarat, Masya Allah, gila-gila. Jadi 62 tahun tak sepatutnya lemah lah kan. Okay. So macam tadi, saya pernah menjawat jawatan pengarah kanan 1. Saya jaga semua pengarah-pengarah negeri MCMC. Okay, itu kerja saya dulu. So maknanya kalau saya dekat kerajaan, saya kira ketua pengarah lah. Tapi dekat MCMC dia tak ada top, tak ada jawatan ketua pengarah. Jadi ketua bahagian transformasi dan koordinasi. Sebelum tu saya bekerja di Petronas. Kemudian saya bekerja di Syapadu, kemudian saya masuk Selcom, kemudian saya dijemput untuk bersama dengan MCMC, dan saya bersama dengan MCMC 20 tahun. Saya belajar di UiTM, Diploma Investment Analysis, kemudian saya belajar di UIA, degree saya, kemudian saya di Masters. Saya punya Masters tahun 1999. Adik Firdaus kata dia belum lahir lagi. So insyaAllah habis bulan dalam 20 hari bulan 10 baru saya start ambil baliklah orang rekod yang ialah Universiti Malaysia Kelantan, insyaAllah. Okay. So ini saya. Kalau orang kenal saya tahun lepas pasal ni lah, pasal Zidlatul Jenis 4.6 juta ni saya cakap, yang tu orang kenal saya. Hari itu semalam, 2 hari lepas saya pergi perpustakaan. Semasa pergi perpustakaan, saya nak daftar diri saya. Adik ni dia tengah betulkan PC lah. So bila saya tanya dia, Pakcik nak ni, dia tengok, ini macam pernah tengok ni, ini Pakcik Shell ke ni? Tak, Petronas. Petronas lah tu. Saya ingat saya tak dikenali, rupanya orang yang perpustakaan pun kenal saya. Dia kenal saya melalui ni lah. Kemudian bila saya tengok, perlunya ada benda. Saya bertanya pada diri saya,
Kita orang tua selalu marah anak muda. Anak muda ni, kau ni semua lemah, tak tahu nak buat apa-apa. Tapi kita orang tua buat apa? Kita orang tua marah saja. Kita orang tua kritik. Kita orang tua tak komplain. Tapi Tuhan bagi kita pengalaman hidup yang banyak. Kenapa kita tak ajar orang? Kenapa kita tak didik orang? So, hence saya buat sesi TikTok sendiri. So, saya punya view tak banyak. Kalau ikut maklumat yang diberi oleh TikTok kepada saya punya TikTok adalah dalam 20 juta orang tengok. Saya buat TikTok saya ialah untuk menyampaikan saya punya pandangan hidup saya. Saya orang yang dah tua. Saya ialah pokok yang dah tua yang akan mati entah bila. Saya buat TikTok saya yang ada dalam 2 atau 300 TikTok hanyalah untuk menjadi orang yang berkongsi apa yang saya rasa baik untuk diketahui oleh anak-anak muda, especially. Daripada 134,000 ini, 78% adalah umur 44 tahun ke bawah. Itu yang menggembira dan membahagiakan saya. Saya nak tunjukkan ini podcast saya yang baru. 12 hari yang itu, adalah 9,000 orang tengok. Kalau pergi dekat komen daripada podcast ni, saya nangis. Pasal ada itu tulis, dia kata apa, saya tengok podcast pakcik nangis saja. Saya pun jadi nangis. Saya tak tahu apa yang dia nangis dia tengok podcast saja. Dan daripada podcast ini, apa yang Ar-Rashidin buat, dia buat TikTok. Daripada TikTok ni, yang minggu ni, satu minggu ni, daripada Isnin lepas sampai sekarang ni, kalau dicampur semua ni, hampir 3 juta orang dah tengok. Dan dalam ini, kalau saya tengok komen, kadang-kadang saya ketawa, dia ni tak kenal saya kot. Pasal dia kata apa? Pakcik ni layak jadi Perdana Menteri. So, saya bila menerima jemputan Tuan Zainuddin, itulah hajat saya. Saya datang sini, saya nak berikan sesuatu yang saya telah lalui. Sama ada dia betul atau tidak, saya tak cakap it's a confirmed absolute truth. Faham tak maksud saya? Apa yang saya nyatakan, ini bukanlah kebenaran yang hakiki yang tak boleh disangka. Kerana ia hanya datang daripada seorang tua yang pernah hidup. Saya bukan nak ajak orang jadi influencer. Pasal walaupun tajuk buku ini dalam perjalanan hidup seorang accidental influencer, kerana saya tak pernah terfikir pun saya akan berjalan dekat Kuantan, tiba-tiba ada orang datang, ni Pak Cik Nan, jom kita ambil gambar. Saya bukan nak ajar, buku ni bukan nak ajar jadi influencer. Bukan. Maknanya siapa yang beli buku rendah sampai Allah reda, tiba-tiba dia jadi influencer. Ada 130,000 orang jadi dia punya letak. It's not. This book is about making us to become a true believer, a winner and a leader. It's far more greater than just become accidental influencer. For us to become a believer, called Al-Tahan Mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Kerana in all self-development books, kalau kita tengok, in order for you to become a good person, you must believe in something that you do. So this book is about that. This book is about to give you how to become a believer, how to become a winner, and how to become a leader. So buku rendah sampai Allah reda is not a book to become influencer. It's a book to make you a winner, to make you a believer, to make you a leader. Okay? Okay, saya nak make it very clear. Kerana dalam TikTok banyak orang tanya, reda ke reda? R-E-D-H-A ke R-E-D-A? So before saya go in further, I would like to address this small little thing technically. Is it reda R-E-D-H-A or R-E-D-A? So oleh kerana kita ikut Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Bahasa Pustaka tulis R-E-D-A. Kerana dalam TikTok orang tanya, Pakcik, reda R-E-D-H-A atau R-D-A? Dia tanya. Saya jawabkan, sila baca DBP. Itu je yang saya boleh jawab. Tapi dalam bahasa pustaka, reda ialah R-E-D-A. Dia kena ada equivalent apa dipanggil tu. Ya, jadi itu reda.
Pasal satu lagi baca ialah reda, satu lagi reda. Okay, so we put that. So at least semua orang tahu ejaan reda ialah R-E-D-A. Kenapa saya tulis buku ni? Pertama ialah followers minta, pakcik ada, pasal dia dengar, dia kata, pakcik ada tak buku kami nak baca, kami nak beli, kami nak baca. So that is one reason why kenapa saya tulis. Kedua ialah ada seorang penerbit ini datang, Dr. Anwar ni, White Coat. Dia sendiri adalah seorang penulis yang hebat. Dia ada tulis buku about diagnosis. Pasal dia seorang doktor. Dia pun tengah buat PhD. Buku dia dijual hampir 200,000. So dia datang ke tempat saya, minta saya tulis buku. Saya kata, Dr. Anwar, saya buat PhD, saya tak apa, pakcik, kita work together. Ketiga ialah nak jadikan maklumat dan pengalaman dan ilmu yang direzekikan Allah kepada saya. Saya nak jadikan dia sebagai jariah, supaya orang yang membaca itu, macam ada yang kata yang apa, bila saya baca, saya bagi buku tu, dia kata apa, pakcik, bila saya baca buku pakcik ni seolah-olah hati saya dijentik-jentik supaya jangan sangat cinta pada dunia. Bila dia cakap macam tu, dia tulis macam tu, saya rasa saya punya buku berjaya. Kerana that is what this book is all about. Okay? Dan satu lagi ialah menyumbang kepada bahan bacaan alternatif yang positif. Macam sekali lagi, kita selalu cakap, oh ni cerita tak bagus, ni tak bagus, ini tak bagus, ini tak bagus. Yang bagus mana? Yang bagus mana? Kalau kita cakap semua tak bagus dan kita tak bagi sesuatu yang bagus, so sampai bila orang nak baca yang bagus? So, buku saya ini adalah satu sumbangan kecil saya untuk keluarkan suatu bahan bacaan yang alternatif yang baik. Saya harap ianya baik untuk orang. Saya punya buku ni, premis je, saya tak bawa buku tau. Kerana saya tak datang sini untuk jual buku. Sedangkan kalau saya menggunakan pemikiran seorang penjual buku, wah, ini ada dalam 200-300 orang. Sekurang-kurangnya kalau saya buat buku ni, mau 10 atau 20 buku dibelikan. Kalau saya pandai convince kan. Tapi saya tak bawa buku. Kerana saya datang sini bukan nak jual buku. Jual buku tu kerja penerbit. Kerja saya ialah menceritakan apa yang saya tulis dalam buku itu. Dan kalau nantinya ada orang terdetik nak beli buku, pergilah cari dekat White Coat. Okay? So, kenapa saya tulis buku? The premise yang saya tulis buku itu is hati saya sedih dan duka cita. Kerana apa yang berlaku sekarang di Gaza, apa yang sedang berlaku di pandangan mata kita, tiap-tiap hari kita tengok. Bagaimana satu umat yang hebat, yang ada 3 bilion orang. Orang Islam ni ada 3 bilion. Israel hanya 9 juta. Tapi kita tak boleh buat apa-apa mengenai dia. Dan yang paling bodoh sekali, yang saya marah diri saya, kita tahu masalah kita. Dan masalah kita telah diberitahu oleh orang yang tak pernah menipu, iaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kata kita sayang dan kasih, yang kita selawat tiap-tiap hari Jumaat. Dia beritahu kita dah 1400 tahun lalu bahawa satu zaman nanti engkau akan lihat bagaimana musuh kamu datang mengerumuni kamu, nak makan kamu, macam mana orang lapar nak makan dekat dalam dulang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu itu kita sikit ke? Tak. Waktu itu kita ramai. Tapi apa yang jadi? Allah cabut rasa takut musuh kepada kita. Kenapa? Kerana kita ada penyakit, Nabi kata. Apa penyakit dia? Wahad. Cinta pada dunia, takut mati. Just imagine, kita, orang yang dah tahu penyakit kita, tapi kita tak pernah cuba nak sembuhkan penyakit kita. Kenapa? Apakah kita ini mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apakah itu ucapan benar dari kita? Bahawa Muhammad itu benar-benar utusan Allah, pesuruh Allah yang Allah hantar untuk beritahu kita.
Tak. Itu sebab sekarang ini kita lihat Israel boleh tembak siapa-siapa dia suka. Why do I write this book? Because of this issue. Cinta dunia. So buku saya, Redah Sampai Allah Redha, adalah buku yang nak menceritakan tentang, hey manusia, yang kau cinta pada dunia ni, kau tahu tak dunia ni apa? Do we know what is the character of the world that Allah Azza wa Jalla explain to us? Do we care? Kita tahu tak? This book is about that. Buku saya nak beritahu tentang perkara ini. Apa kaitan naskah Redah Sampai Allah Redha dengan Al-Wahan ini? Kerana salah satu penyakit cinta kepada dunia. Cinta bermula dengan kenal. Mengapa manusia ini cinta kepada dunia? Apakah mereka benar kenal dengan dunia? Atau mereka telah tertipu dengan dunia? Ingat tak cerita P.Ramlee? 3 Abdul. Bila dia pergi jumpa abang dia Al-Wahab dengan Al-Wahib, yang dia kena jual. Dia kata, saya dah kena jual. P.Ramlee kata, yang kamu semua tahu, Sadiq Segaraga tu memang penipu. Yang kamu yang pandai-pandai ni kena tipu, kenapa? Kalau Allah dah bagi tahu dunia ini mata'ul ghurur, nikmat yang menipu, yang kamu semua ni kena tipu dengan dunia ni, kenapa? Bahalul kan? Tak belajar kan? Tak kemas lagi kan? Jadi apakah cara paling betul dan benar untuk kenal dengan dunia ini kalau bukan melalui kitab Al-Quran yang Allah yang mencipta dunia ini sebagai petunjuk buat kita semua? How do we know what is the character of the world? Hidup dunia ini. Kalau bukan Tuhan yang mencipta dunia ini dan kita bagi tahu. Kecuali kita pun tak baca Quran, atau kita baca hanya untuk melagukan saja tanpa memahami. Okay. Maka naskah Redah Sampai Allah Redha adalah usaha kecil untuk memperkenalkan hakikat dunia, supaya kita mencintai dunia sebagaimana dunia ini perlu dicintai. Saya tak cakap untuk kita buang dunia. Hubbud dunia ini terlalu mencintai dunia. Dunia ini perlu. Dalam buku saya beritahu, air perlu pada kapal. Kerana tanpa air laut, kapal tak boleh berlayar. Tapi jangan biar air masuk dalam kapal. Kerana bila air masuk dalam kapal, tenggelamlah kapal. Walaupun namanya Titanic. So that is what we need this world. Kita perlu hidup di dunia. Kerana memang kita hidup di dunia pun. Tapi kita kena tahu hidup di dunia ini untuk apa. Okay. Redah bermakna berani melangkah walaupun keadaan tidak sempurna dan hasilnya belum kelihatan. Kita yakin bahawa Allah bersama dengan orang yang berusaha dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Kita redah walaupun kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah kata, Nuh, sekarang kau pergi buat kapal. Orang ketawa kat dia. Pasal buat kapal dekat tengah-tengah padang pasir. Ada bukit tadi. Dia kata apa? Tiap-tiap kali dia lalu orang ketawakan dia. Tapi Nabi Nuh buat tak kapal? Dia buat. Pasal apa? Tuhan yang suruh. Itu mana bila kita kata redah sampai Allah redha. Kalau kita nak Allah redha kita, tiap-tiap hari Jumaat kita yang lelaki pergi semayang, apa yang Pak Imam beritahu? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan tegur. That is the principle in life. Kenapa? Yang kita nak dapat ialah redha Allah. Walaupun kita tak nampak hari ini kita taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita nampak macam susah sangat hidup kita. Teruskan. Kerana yang kita nak ialah redha Allah. Itu maknanya. Kerana you will never find a situation in any time a perfect time. Semua cukup. Masa kita nak kahwin dulu, do we know and do we understand everything? Macam mana nak jaga anak ada? Ada yang kahwin masak pun tak tahu. Kan? Bolehlah masak air, masak Maggi. But there are people that tahu. But why do people? Because there are times when we just have to follow what we think that's right. So buku Redah Sampai Allah kena, there are times yang kita tak tahu apa. Macam Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh, Nabi Musa.
Ketika Allah SWT, ketika Firaun kejar dia sampai dekat Laut Merah dia. Allah kata, Musa, kau ambil tongkat kau, ketuk laut tu. Cuba bayangkan. Kalau kita lah, apalah kau? Tongkat ni laut ni. Tolonglah bagi kapal ke apa. Bagi Musa tak. Kerana dia percaya kepada Allah, dia buat sahaja. Itu maksud redha sampai Allah redha. Okey? Redha bukan berarti membuta tuli. Dia mesti membuat keputusan dengan ilmu dan iman. Tahu pada Allah SWT, yakin kepada Allah SWT. Dan laksanakan walaupun takut, walaupun serba kekurangan. Redha mestilah digerakkan dengan ilmu, iman, amal soleh dan keinginan kuat memberi manfaat kepada manusia. Kita nak tolong orang. Kerana kalau kita banyak tolong orang, orang akan tolong kita. Law kehidupan. Tapi kadang-kadang sekarang orang cakap, tapi tak juga macam tu dia pacilan. Sekarang kalau kita tolong orang, orang kadang-kadang ambil kesempatan pada kita. Allah kan ada. Kalau kita benar, jujur, tolong orang, Allah kan ada. Allah akan tolong kita. Saya lihat dalam kehidupan saya yang 62 tahun, banyak yang saya tolong orang, yang saya tak mengharapkan. Tiba-tiba 15 tahun, baru orang tu datang dan tolong, bukan saya, anak saya. You must believe. This is where believe. Itu sebab saya kata buku Redha Sampai Allah Redha is a book. Bukan nak jadi influencer, nak jadi a true believer. Seorang yang benar-benar percaya kepada Allah. Bila kita redha, maka kita mesti bersedia menerima apapun natijah yang Allah berikan. Kerana kita tahu setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, di sana terkandung hikmah dari Allah yang Maha Bijaksana. Apa maksud redha pula? Menerima dan merelakan segala yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita, baik atau buruk, dengan pasrah. Itulah makna subhanallah yang selalu kita sebut, yang membawa makna Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Apa yang berlaku terhadap kita di dunia ini, susah maupun senang, sedangkan kita dalam taat kepadanya, maka itu adalah ujian dari Allah SWT. Okey, itu adalah ujian dari Allah SWT. Sebagai seorang Islam, setiap aspek kehidupan kita sewajibnya berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran, semua kehidupan kita ini telah pun Allah ciptakan. Okay? Dan Rasulullah pula adalah contoh terbaik untuk kita tauladani dalam menjalani kehidupan di dunia bagi mencapai redha Allah. Allah SWT telah menjelaskan kepada kita bahawa kehidupan kita di dunia adalah apa. Nah, this is where saya bicarakan tentang hakikat. Dalam surah Al-Kahfi dengan surah Al-Mulk, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kemudian dalam surah Al-Kahf, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. So, dalam dua ayat ini Allah memberitahu bahawa kehidupan kita di dunia adalah ujian. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan, hiburan yang melalaikan, serta perhiasan untuk bermegah-megah di antara kamu, berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan anak pinak. Dan akhirnya Allah kata kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. So, apakah hakikat dunia? Ingat tak, saya flashback balik, saya punya premis, buku saya ditulis adalah kerana Nabi beritahu kita ini adalah umat yang telah diberitahu. Kita ni ramai tapi orang tak takut kita kerana kita cinta pada dunia. Sedangkan kita tak tahu apa itu dunia. So, ini Allah beritahu. Dunia ini adalah pertama tempat ujian. Selagi kita hidup, kita akan diuji oleh Allah SWT. Sama ada Allah uji kita susah, sama Allah uji kita dengan senang. Nak tahu macam mana kita diuji oleh Allah SWT? Selagi mana kita dapat taat pada Allah, kita lulus ujian. Tapi bila mana kita dapat kesenangan, kemewahan semua, kita lari jauh daripada Allah, itu berarti bahawa kita telah tertipu. Okey. Kedua, hidup ini adalah permainan. To my surprise, as I mentioned to you earlier, I'm now currently pursuing my doctorate. So, dalam saya baca about philosophical. Ada seorang by the name of Alan Watts. Alan Watts is a contemporary philosopher, Western philosopher.
Dia baru menceritakan tentang you have to see the world or your life as a game. Saya ketawa. Kenapa? This guy just know now, whereas we have known that 1,400 years ago, bahawa hidup di dunia ini permainan. Alan Watts cakap apa? Dia kata, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bila kita kecil, mak kita suruh kita belajar pandai-pandai. Bila kita dah belajar pandai, kita masuk kerja, kita disuruh kerja bagus-bagus. Nah, kehidupan ini sentiasa macam ada suatu suatu permainan yang kita setiap kali nak menang, setiap kali nak menang. Sedangkan kita kata, okey, aku dah belajar pandai. Sudah belajar pandai, betul? Rasa macam okey dah semua. Tak, bila dah kerja, ada juga masalah. Mana tak pernah habis masalah. So, apa sebenarnya hidup ni? So, dia kata, you have to see the world in life as a game. So, bila cakap macam tu, dia kata, Masya Allah, Allah dah bagi tahu lama dah. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. This is a game. So, dunia ni permainan. Nanti kita akan tengok dalam buku Pak Cik Lan nanti. Pak Cik Lan akan cerita semua ini. Dan bagaimana kita nak menang dalam permainan. Bagaimana kita nak berjaya dalam ujian. Dunia ini hiburan. So, kalau dunia ni hiburan dan sendegurau, why are we so, kata orang, take it very personal? Tension saja, stress saja, hiburan lah. Come on. Macam tu tak serius ke pakcik dalam hidup? Tak. Doesn't mean that. Bila dia hiburan, dia sendegurau, dia jangan ambil serius sangat. Pasal nanti dalam buku pakcik dan tulis, saya 14 tahun tak naik pangkat. Just imagine. Sedangkan saya kerja dekat Selcom 4 tahun setengah daripada pengurus, saya jadi naik presiden. Saya masuk ke DMCMC, saya naik pangkat sekali, lepas tu 14 tahun saya tak naik pangkat. I was asking myself, wrong have I done? Gaji naik, bonus cantik, pangkat dia tak naik. So saya tanya, kenapa kan? Nanti kita bincang. Okay? Kemudian perhiasan. Dunia ini perhiasan saja. Tahu tak dunia ini perhiasan? What is perhiasan? Perhiasan is by the way. Muka kita tak cantik, lepas tu kita letaklah bedak banyak-banyak. Macam cerita seniman Menjalar Puan. Dia Aziz Sattar kan, dia letak banyak. Kau ni siapa? Aku ni king. King apa? Kan letak habis. Ini bedak ke? Bedak ke tepung? Kan? Asal nak berhias, nak cantik. Without perhiasan, you are nothing. So, dunia macam tu juga. Dunia ni perhiasan saja. It is by the way. You tempel kan, you nampak hebat. But in actual, it is only a form, not a substance. World, macam tu. These are all things yang kita kena. Dan kelima, Tuhan kata apa? Dunia ni adalah nikmat yang menipu. Nak makan banyak bila buku puasa. Banyak kita beli. Rasa boleh makan semua. Tapi sampai sini habis. Makan banyak-banyak. Lepas tu gimana? Kita tandas. Berapa banyak yang kita buang dekat tandas, berapa banyak yang masuk dalam barang kita. That is what nikmat yang menipu. Dia bukan maknanya kita tak perlu buat. Tapi jangan tertipu. Hanya kerana nak benda tu, kamu sanggup tipu orang. Macam tadilah Sadiq Segarangka. Kalau kau marah, kau kena jual. Yang si bodoh diorang tu, okey. Takkanlah kita nak kena marah kan? Nak kena jual. Tengok Piramli pandai. Kalau saya marah, saya kena jual. Tapi kalau awak marah, awak kenapa? Itu orang pandai. Macam itulah juga dengan dunia. Ada, kita guna dan manfaatkan sebaik mungkin. Tak ada, kana'ah. Ini tak. Nak kahwin. Nak, kalau orang sebelah kahwin, kita pun nak kahwin macam tu. Grand. Ini cerita Piramli lagi. Dan cerita Piramli yang sinema punya lapuk, itu gaduh-gaduh tu. Ini semua pasal bapak kamu lah. Dulu masa nak kahwin, suruh banyak ni. Ambil hutang. Sekarang anak dah 3 orang pun hutang tak boleh bayar. Oh, I tell you, if you care to observe and really look into what Piramli stories, all are social critique that is current, very relevant. Sangat contemporary. Dia punya cara critics. The social critics are very real dalam cerita Piramli. Okay? So, bila Rasul kata manusia di akhir zaman nanti cinta sangat kepada dunia. Kenapa? Kerana dia tak kenal dunia.
Dia tak tahu dunia ni. Itu sebab dia hubbud dunia. Itu sebab kenapa ramai 2 bilion tak boleh nak tembak satu. Israel main tembak semua orang. Tak ada orang berani buat apa-apa pada dia. Hanya dengan tanggapan bahawa Amerika Syarikat di belakang dia. Cuba tembak. Tengok Amerika buat apa? Kerana bila Amerika buat, dan Russia will come. Dia tak pernah buat. Pasal semua assume. Atau mereka tak apalah, Israel bagus kerana Israel tengah menghancurkan teroris yang namanya Hamas. Betul ke? Itu pandangan orang. Sebab dia kata tak apa, biar Israel buat pasal Israel sedang memburu teroris. Betul ke? Yang mati tu anak-anak kecil. Yang saya dah tak larat nak tengok. Kalau tengok anak nangis saja. Yang tangan tak ada, yang mata tak ada. Yang mak ayah meninggal, dia tinggal sorang-sorang. Dia sembilan tu. Bila saya tengok cucu saya Maryam macam tu. Okay, so this is what word. Siapa beritahu ni? Ini bukan Pak Cik Lam beritahu. Ini Allah bagi tahu. Mana Allah bagi tahu Pak Cik Lam? Pak Cik Lam tak cakap pun Allah bagi tahu. Tadi kan saya dah cakap tadi. Surah Al-Mulk dan Surah Al-Kahf menceritakan tentang ujian. Hidup ini adalah ujian. Kemudian dalam surah Hadid, Allah beritahu, dunia ni apa? Lahibun, permainan. Dunia ni apa? Hiburan, lahbun. Dunia ni apa? Zina, perhiasan. Dunia ni apa? Mata'ul ghurur. So, inilah dunia. Okay, Pak Cik Lan, thank you. Thank you very much. You have already informed us what is dunia. So what? So what? Kalau ini dunia, so what? Kita semua buang dunia. Semua duduk kat masjid saja. Itu lagi tak betul. Itu ajaran mana pun saya tak tahu. Kerana itu tak betul. Kerana kita ni nak akhirat. Di akhirat nanti, kita nak kena bawa apa untuk masuk syurga? Faham? Kat mana kita buat pahala? Bukan dekat akhirat, dekat dunia. Itu sebab kalau orang faham benda macam ni, kenapalah saya yang dah tua-tua ni dah, saya bukanlah kata saya banyak duit, tapi bolehlah dengan duit KWSP tu, saya keluar tiap-tiap bulan 10,000, bolehlah saya hidup sampai 80 tahun. Apa lagi yang saya nak? Apa lagi yang kita nak dalam hidup ini? Kita nak syurga Allah. So kenapa kita kena? Berapa saya datang penat-penat ni bagi tahu kepada orang-orang kemas ni. Yang datang ni pun kena dipaksa. Yang balik nanti cakap, apalah orang tua tu cakap kat aku. And the youngsters will be telling, what this old man are trying to teach us? We are the Gen Z, you know. And we know nothing about this story, man. We just want to see TikTok, that's all. Kan? What do I care? The satisfaction of it. Because saya nak buat banyak pahala kerana saya nak masuk syurga di akhirat. Di akhirat tak ada lagi amal, tak ada lagi ibadah. Kalau nak masuk syurga yang paling tinggi, kita kena buat apa? Kat dunia. Itu sebab kenapa saya suruh anak-anak saya belajar pandai-pandai. Saya juga belajar. Macam tadi, Cik Zainuddin kata, kita ni nak belajar, dapat ilmu, dapat makan lagi, free lagi. Sedangkan barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, semua makhluk mendoakan dia. Orang tanya saya, kenapa Pak Cik Lan nak buat PhD? Saya kata, itu jalan senang masuk syurga. Orang yang pergi menuntut ilmu, malaikat, makhluk mendoakan dia. So saya imagine bila saya daripada Shah Alam pergi UIA, jauhnya satu jalan lebih. Makhluk Allah, malaikat doakan, ampunkanlah Pak Cik Lan, ampunkan. Masya Allah. Kalaulah syurga Allah, kalaulah akhirat Allah, kalaulah redha Allah yang menjadi tumpuan fokus kita dekat dunia ni, kita akan jadi orang yang excellent. Itu sebab dalam dunia ni, kita orang Islam kena buat apa? Itqan dan ihsan. Kita kena buat kerja yang terbaik. Bila pergi kerja, datang kerja, buat kerja kerana kita nak bawa balik rezeki yang kita nak bagi anak, isteri kita makan. Supaya anak dan isteri kita bahagia. Bukan kerana kita nak tunjuk, kita boleh pergi travel sini, travel sana. We are clear on why we are doing it. Kenapa kita tinggalkan anak, kita pergi hantar dekat tempat lain? Kerana kita nak kerja. Kononnya nak tolong keluarga, tapi datang tempat kerja, lebih banyak membawang dari kerja.
Lebih banyak buat dosa dari pahala. Saya tak suruh siapa-siapa jawab. Hanya diri. Kerana tidak ada orang yang akan menjawab pahala dan dosa orang lain. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik untuk diri. I'm not asking you to go and find others. Tanya dhamir kita. Am I coming here to work? Itu sebab saya dengan isteri saya, bila saya dah ada pendapatan lebih, saya minta isteri saya berhenti kerja. Kerana kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak takkan sama dengan kasih sayang orang lain terhadap anak kita. Nanti bila anak kita membesar, bila isteri kita sakit, tengok anak-anaknya sayang. Money cannot buy. Nak hidup susah sikit. Orang travel, banyak travel, tak apalah. Kerana dunia ni, kita kena tahu dunia ni sifat dia apa. Kalau dalam buku Pak Cik Lan letak at the end, remember this world with 3S. Dunia ini sementara, dunia ini sekejap, dunia ini sedikit. Jika dibandingkan dengan apa yang Allah akan bagi pada kita. Itu sebab kita kena tahu ni. Buku ini adalah untuk memberi kita tahu apa ini dunia. Supaya kita boleh deal dengan dunia sebagaimana sepatutnya. Jangan terlalu berlebihan sehingga jadi apa yang Nabi kata, al-wahad. Ramai, banyak, tapi tak buat apa-apa. Tak boleh untuk impact changes. Alright. Now let's go one by one. Kita ada sampai pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Sekarang dah nak pukul 11. Dah 1 jam dah. Belum masuk lagi hakikat dunia. Baru premis saja ni. Oh, tadi teknikal rosak. Salahkan teknikal lah. Okay, tak apa. Whatever we can do, we can do. Okay, kalau tak cukup, kita Pak Cik Lam pun hari tu buat bedah buku dekat perpustakaan pun tak habis juga tampaknya. Because bila saya cakap benda ni, saya minta maaf kalau saya tinggikan suara tersebut tu. Sometimes kita dah tua, kita kata, kenapa lah orang tak faham? Kenapa lah dia buat macam tu? Nanti yang saya cakap, bila kita cakap macam tu, engkau buat apa? Nanti yang saya buat TikTok. Sekurang-kurangnya bila saya mati nanti, orang datang, ada seorang adik tu cakap, Pak Cik, saya kalau down, saya akan pergi kat TikTok Pak Cik. Terima kasih Pak Cik. Saya doakan Pak Cik, kesihatan Pak Cik. Saya sangat bahagia dengan doa-doa begitu. Walaupun ada yang hamun saya, adalah juga. Ini geng-geng, saya tak boleh cakap ni semua orang yang dia punya otak parti politik. Dia tak nampak sangat apa yang saya cakap. Dia pun tak cakap saya apa. Dia cakap sikit, ini mesti geng ni. Ini geng ni. Ikut kau lah. Wa khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuhan ajak kita. Dan bila orang-orang jahil bercakap, dia tak tahu apa dia cakap. Cakap sajalah, selamat sejahteralah ke atas kamu. Senang. Bila Allah kata bahawa kehidupan dunia ini adalah ujian, dan ini lagi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taghabun, Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Bahawa di sisi Allah adalah ajr, balasan yang lebih azim, yang besar dan bagus. Sedangkan pada kamu, anak dan isteri kamu, anak dan harta kamu adalah ujian. Kemudian dalam surah Al-Mulk yang saya cakap, tadi saya baca surah Al-Kahfi, dan kemudian Allah kata dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini dalam surah Al-Baqarah. Okey, kalau saya nampak macam terror sangat baca Quran tu, kerana saya belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa. Saya punya degree dekat sana, saya punya master dekat sana, saya kena tahu sikit. Janganlah pergi masuk Islam Antarabangsa tapi bahasa Arab pun tak tahu juga apa pergi belajar. Ini cakap seorang belajar pandai, dia pun tak belajar pandai-pandai, tak boleh kan? Okey. So dalam ayat 4 ini, keempat ini Allah memberitahu ujian. So hidup dekat dunia ni, kita must always prepare dalam otak. Aku ini sekarang sedang berada dalam ujian. Dari kita hidup sampai kita mati, kita sekarang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. We must always remember that life in this world is a life of test.
Life in the hereafter is the life of reward. Selagi kita hidup, selagi kita bernyawa, selagi kita bernafas di muka bumi Allah ini, kita akan diuji. Sama ada ujian susah, sama ada ujian senang. Tapi kita diuji. Jangan ingat dalam keadaan kita senang, Allah tak uji kita. Allah uji kita. Okay? So itu premis yang pertama. Kehidupan dunia adalah ujian. Itu sebab orang akan tanya saya, so kalau Pak Cik dan kata redah sampai Allah reda, when do we know kita Allah reda? Kalaulah hidup ini ujian, bila kita ambil ujian, when do we know we pass? When do we know we pass in an exam? Siapa jawab tadi? After result. So after exam kan? Selepas habis ujian, result keluar, barulah kita tahu kita pass atau tidak. Maknanya, selagi kita hidup di dunia ini, kita akan tahu sama ada Allah redha atau tidak pada kita. Kita hanya tahu bila Allah redha atau tidak pada kita nanti di akhirat nanti. So kalau macam tu, macam mana Pak Cik? So what should we do? Kalau kamu sedang diuji dengan soalan periksa, apa yang kamu kena buat? Jawab soalan periksa itu dengan betul. So kalau kamu tengah hidup dekat dunia, Allah bagi tahu, buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan tegak. Selagi mana kita hidup dekat dunia, these are our parameter. Tuhan suka tak kalau aku buat macam ni? Tuhan suka tak kalau aku buat macam ni? Tuhan tak suka kan aku buat macam ni? Jangan buat. Itu maksudnya. Susah. Oh, macam mana nak faham tu Pak Cik? If life is a test, and we can only know that we pass the test or not, ialah bila kita habis exam. Itu sebab bagi kita orang yang beriman, sampai Allah redha, ialah bila Allah kata apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila Allah kata, wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Itu. Mana apa yang Tuhan cakap? Supaya kita menjadi hamba di muka bumi Allah. If life is a test, whatever test yang kita hadapi, do we come back to Allah atau tidak? Itu sebab Allah ajar, wa iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita orang Melayu ni, bila orang mati je macam tu. Sedangkan dalam Al-Quran Allah tak kata begitu. Allah kata iza asabathum musibah. Apabila kamu didatangi atau kamu diberikan musibah, ujian pada Allah, katakanlah dari Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Maknanya ujian, kalau kita nak benar-benar lulus dalam ujian, setiap kali ujian datang kepada kita, kita lebih dekat kepada Allah. Itu sebab senang bila kita susah. Tapi ujian yang paling susah sebenarnya ialah bila kita senang. Bila kita bahagia, bila kita kaya, kita ingat Allah ke tidak? Itu lagi susah. Tapi ingat, semua kehidupan ini adalah ujian. So itu kena ada dalam pemikiran kita. Siapa cakap? Bukan Pak Cik lagi. Allah beritahu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dan aku yang menjadikan hidup dan mati ini adalah untuk aku menguji kamu. Siapakah yang paling baik amalan dia? Siapakah yang lebih baik amalannya dalam kehidupan dia di dunia? So, kalaulah kehidupan ini dunia, maka kita mestilah melihat dunia ini sebagai tempat kita diuji. Tujuan kita diuji oleh Allah juga sudah diberitahu oleh Allah kepada kita, iaitu untuk kita sentiasa mengusahakan amalan yang terbaik, bukan banyak. Amalan yang terbaik yang kita buat. Okey, macam contohnya amalan menjaga ibu. Kita kadang-kadang sibuk nak cari rezeki yang banyak dengan kita kerja. Tapi sebenarnya menjaga ibu atau menghormati ibu, menyayangi ibu, itu sebenarnya salah satu cara bagaimana Allah memurahkan rezeki.
Salah satu cara bagaimana Allah memanjangkan umur kita dan memurahkan rezeki kita, buat hubungan silaturahim yang rapat dengan abang, kakak, adik kita. Tak. Kita nampak nak jadi kaya, kerja kuat-kuat. Tapi merapatkan hubungan, itu kita tak buat. Allah kata apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan mereka itu rezeki. Dalam ni, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan mereka rezeki daripada tempat yang mereka tidak tahu. Konsepnya takwa. Tapi kita tak nampak tu. Kita nampak kalau nak kaya mesti kerja kuat, mesti nampak tu je. Mesti buat banyak sale lagi. Kita tak nampak lebih dekat kita dengan Allah, lebih kita taat pada Allah, barakah yang Allah akan bagi. Saya tahu dalam otak cakap senang. Hidup ini senang, kita yang susahkan dia. Kerana kita sibuk nak compete dengan orang, nak lawan dengan orang, nak bertanding dengan orang, nak bersaing dengan orang. This is our life. We choose how we live. Tapi kita choose macam mana nak ikut orang. Nanti yang jadi masalah kita. Lepas tu kita, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? You choose to live that life. Ujian adalah satu kaedah menilai dan menguji sejauh mana kita memahami sesuatu. Kenapa Allah uji kita? Barulah Allah nak tengok sejauh mana kita dekat dengan Allah. Semana kita percaya kepada Allah. Kita percaya tak adanya syurga. Kita percaya ada tak rakib dan atid. Kita percaya tak Allah yang bagi rezeki. Kita sibuk fikir orang bagi rezeki. Kita tak pernah ingat Allah bagi rezeki. Macam dalam satu TikTok saya yang Rashidin buat tu. Saya hamba Tuhan. Kerja saya apa? Taat je pada Tuhan. Rezeki siapa bagi? Bukan ke Tuhan yang bagi. Sebab kenapa saya kata buku saya Redha Sampai Allah Redha is to be a true believer. Do we believe it or not? Kita percaya ke tak ni? Yang kita duduk soalan, kita percaya tak Allah tu ada? Allah Maha melihat. Allah bukan saja melihat, Allah mendengar. Itu sebab bila kita kena sesuatu, buat banyak kerja pasal Allah Maha mengingat. Kemudian banyakkan doa pasal Allah Maha mendengar. Faham tak? Kerana Allah itu Maha melihat, kita buat saja. Allah nampak. Orang tak nampak, peduli apa? Allah nampak kan? Yang bagi rezeki siapa? Allah kan? Doa kenapa? Allah Maha mendengar kan? Doa minta pada Tuhan. Okey? Maka kehidupan dunia adalah tempat di mana kita diuji sejauh mana kita mengetahui, mengenal Allah, mengimani Allah, menghubungkan diri dengan Allah, mengabdi diri kepada Allah dan membina keikhlasan dalam segala usaha kita demi redha Allah. If we can really focus that in our mind, whatever we do, the purpose is one single purpose. Allah suka. Apa saja yang kita buat, Allah suka. Orang tak suka, sorry, I cannot be. I'm not your abd, I'm not your slave. Tapi kalau macam tu, bos suruh wajib, I'm not your slave, man. You go and do yourself. Dan you janganlah kerja situ, you pergilah buat kerja you sendiri. You bukalah syarikat you. Dan you kerja dengan bos you. Kerjalah dengan bos. Selagi mana bos tak suruh you buat benda yang salah, you yang datang minta kerja kat kemas ni. Nobody asked you to be here. You are the one who apply to work here. So if you get Allah rezekikan bos yang macam tu, work with him, understand him, try to make him happy. As long as dia tak suruh kita buat benda yang salah, make him happy, he's a boss. Pecilan dalam keadaan yang tak naik pangkat tu kan, pecilan doa, Allah hantar pergi mana? Pergi ke Sarawak. Dan di Sarawak, pecilan bagi khutbah, pecilan bagi ceramah lagi banyak boleh buat. Lagi ramai orang kenal. Gaji dapat juga. Sampai rupanya, bila pecilan dah jaga Sabah, dah jaga Sarawak, Allah Azza wa Jalla ganti dengan chairman yang baru. Chairman hari itu tak nak naikkan. Chairman yang baru ni datang kata, Haji. Haji dah jaga Sabah, Haji dah jaga Sarawak lah. Haji balik, jaga Malaysia. Tu yang jaga saya, jaga semua pengarah negeri. Sebelum tu saya pengarah negeri Sarawak. Sebelum tu saya pengarah negeri Sabah. Kita ni agama yang Masya Allah. Everything spelled out by Allah SWT.
Saya sekarang tengah ikut satu TikTok, Crystal nama dia. Dia ni orang Mak Saleh UK, dia masuk Islam. Masya Allah, dia punya explanation about Quran are very scientific. Dia cakap, takkanlah Muhammad 1400 tahun dahulu tahu pasal ni. Tahu tak dia cerita pasal apa ni Encik Zamri? Kita kan tak boleh kahwin bila ibu susu yang sama. Kan? Kalau lah dia ni ada, lepas tu dia bagi pada orang, tak boleh kahwin pasal ibu susuan. Dulu orang tak faham. Sekarang sains membuktikan bahawa susu seorang ibu kepada anak kecil, dia akan merubah DNA anak tu. So mana kalau dihisap susu yang sama, DNA kedua-dua hampir sama. Dia ada efeknya kepada DNA budak. Dan kalau kita tengok kita orang-orang Melayu pun, kau janganlah kahwin dengan orang sama-sama, nanti akan ada macam nanti datang sakit lah apalah kan. Itu orang. Tapi nak tunjukkan dia ada reasoning dia. Saya kata, Masya Allah. And this are 14,000 years ago. And Muhammad don't even go to university. Muhammad doesn't even know how to read. Itu yang saya cakap, kenapa Islam ini adalah agama membaca yang Tuhan suruh. Ialah kerana Nabi Muhammad tu tak tahu membaca. Yet Allah suruh Nabi mulakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan dia tahu Nabi dia tak tahu membaca. Hanya untuk kita umat Nabi Muhammad belajar membaca. Kerana membaca adalah salah satu cara untuk pandai. Kemas ni dulu, kalau kita nak tahu, kemas ini way back 1960. You are all being created for what? Mengajar orang-orang tua dalam masyarakat yang tak tahu membaca dan menulis. Jadi sebab kemas sebab you are supposed to jadi kemajuan masyarakat, membina masyarakat. You are supposed to be an atom. Atom. Boom. Atom means for agent transformasi masyarakat. Nanti kita ambil kemas. These are all my atom. What atom? Agent transformasi masyarakat. That's what kemajuan masyarakat di Sabah. Masyarakat di luar bandar yang tak ada maklumat, you all yang pergi mengajar mereka. If you take that personally and do that because of your cause, pahala banyak. Satu sebab orang tanya, Pak Cilan tak naik pangkat 14 tahun. Kenapa Pak Cilan tetap kerja dekat MCMC? Patut keluarlah kan Pak Cilan kan very competitive, very good, 4 tahun setengah boleh naik. Because MCMC tu kerjanya bagus. Saya masuk dekat kampung-kampung, saya pergi buat menara. Ada orang yang dulunya tak pernah lulus periksa. Dekat ada satu nama pulau Mantanani. Bila kita letak menara, anak-anak sana mula belajar dan mereka lulus periksa dengan baik. Siapa buat? Saya. Ada cucu, ada nenek yang tak pernah tengok cucu. Duduk pada dalam pendalaman. Saya letak internet, saya letak menara. Dia boleh tengok cucu dia for the first time. Nangis. Siapa buat? Saya buat. Kan kerja saya tu. Tahu tak, merapatkan hubungan silaturahim tu sendiri dah pahala. Siapa yang menghubungkan silaturahim? Pahala. Siapa yang tolong membantu? Tak dapat pahala. Saya yang menyebabkan seorang isteri boleh cakap dengan suaminya tiap-tiap hari. Kalau tidak, dulu seminggu sekali boleh jumpa isteri. Sebab dia duduk jauh. Suami dia duduk jauh. Balik hujung minggu baru boleh cakap. Sekarang ni dengan saya letak menara, tiap-tiap hari dia boleh cakap. Saya harap dia tak marah lah. Masa mana lah tu dah asyik gaduh. Apa-apa. Tapi saya nak beritahu kenapa. You must know the reason why you do that. So this is very important. Ini semua perkara-perkara yang mesti jadi dalam pemikiran kita. Kita orang Islam ada dua hubungan. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Allah. Kita buat apa-apa pun, kita doa pada Allah, tapi apa yang kita dapat melalui manusia. Nabi pun, ana wa man ittaba'ani, aku dan mereka yang mengikuti aku. Okey? Hanya maksud saya, kalaulah kita dah buat baik, orang tak suka. Pasal dia suka, dia grup membawang. Kita bukan grup membawang. Jadi bila kita datang je, dia bilang, tak apalah, terima kasih saya nak pergi. Biar, itu tak apalah. Kita jangan
Jangan takut, ini hidup kita. Kenapa yang kita nak takut kat orang? Itu maksud saya. Kalau dia tak suka kita baik, kita jujur, biarlah. Nak buat macam mana? Tapi janganlah kita malas. Memang orang tak suka engkau pasal kau malas. Tak apalah dia tak suka aku, tak apa. Engkau malas, memang orang tak suka. It must be a reason. You need to look at yourself. Allah menguji kita dengan ujian yang berbeza-beza pada fasa kehidupan kita. Masa kita kecil, Allah uji kita lain. Masa kita dah besar sikit, Allah uji kita lain. Macam kita hidup dekat dunia. Kita mula-mula ada sekolah, tadika, tabika, taska, kita belajar lain. Naik darjah 1, belajar lain. Naik tingkatan, kita belajar lain. Ujian dia lain. Kita masuk universiti, ujian dia lain. Kita pergi diploma, ujian lain. Kita buat masters, ujian lain. Kita buat PhD, ujian lain. Jadi kita nak jadi profesor, ujian lain. So every long way, kita ada ujian. That is what is meant. Dan semuanya mengikut fasa kita. Sebelum kita berkahwin, kita hidup seorang-seorang, kita ada ujian. Ada orang tu bebasnya dah kahwin kan seronoknya, happily ever after. Tapi bila dah kahwin, mak datuk serabunnya kahwin. Kalau aku tahu aku tak nak kahwin. You see? Because every fasa dalam hidup kita ada ujian yang berbeza-beza yang Allah beri. But kalau kita dah condition, kalau kita dah letak dalam pemikiran kita bahawa hidup dunia ini ujian, so whatever come, ini ujian. How do I pass in this test? How do I maneuver? What more can I learn? How do I... nampak tak? Because mental kita dah establish hidup ini adalah ujian. Tapi kalau kita tak ada benda tu, itu yang jadi susah. Itu yang menangis sampai nak buta mata. Itu yang kadang-kadang hentak kepala. Dia lupa bahawa ujian ni Allah bagi. And there must be reason juga Allah bagi. Ujian ada kalanya sangat mencabar kita sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan terhadap diri kita. Macam saya, 14 tahun tak naik pangkat. Saya kata, what wrong have I done? Nasiblah saya ada isteri yang sangat baik. Selalu ingatkan, abang, mungkin Allah dah uji abang something. Macam tadi lah bila kita bincang dengan Cik Zamri, mungkin dia tak bagi kerana waktu tu kita perlu ada dengan anak-anak. Kalau kita naik pangkat, mungkin kita kena pindah. Always see that. Selalu tengok rahsia Tuhan yang Tuhan berikan. Selalu bersangka baik dengan Tuhan. Okay. Keimanan kita terhadap kasih sayang, inilah sifat ujian. That is what test is all about. Kalau test senang, semua orang masuk universiti, semua orang pass, semua orang lulus, apa ujian? Yang kau pass. Bolehlah semua ujian sama je. Betul tak? If test is so easy that everybody can pass the test, so what is the value of a test then? Apa nilai ujian? Kalau semua orang masuk, semua lulus semua, alah senanglah. So apa nilai dia? Orang pun tak appreciate ujian. That is the reason why kenapa Allah dengan kebijaksanaan dia, bila Allah nak uji, yang paling susah, Allah uji pada siapa? Pada Nabi dia. Kepada Rasul dia. Kepada orang yang dia pilih menjadi Nabi. Kita tak pernah lagi kena baling dengan najis. Dia ejek gila. Kita tak ada lagi digergaji kepala. Kita tak ada lagi yang dibaling ke dalam api yang marak menyala. Tak ada. Tapi itu semua. Kita tak ada sakit yang bertahun-tahun. Nabi Ayub sakit. Kita ada kena macam tu? Tak ada. Sebab Allah bagi ujian the most severe one to the best of His creation. To the one He chose. That is para Nabi. So kalau kita kena ujian yang lebih sedikit daripada Allah, mana Allah sayang kita. Allah just wanted to increase closeness kita dengan dia. Nampak tak? Kalau kita faham ujian, ini is important. The perception tadi saya cakap. Lensa hidup kita. If you can see world, hidup dunia ni sebagai ujian, every single moment in life will be tested by Allah Azza wa Jalla. Dan kalau apa yang jadi pada kita, kita akan kembali pada Tuhan. Kita takkan cakap, ni mesti bos aku tak suka aku. Ni mesti orang ni tak suka aku. You go back to Allah. Kalau betul bos kita tak suka, adalah pada Tuhan. Macam saya cakap, ya Allah. Tapi janganlah, ya Allah, kau butakanlah mata bos aku. Janganlah macam tu. Itu tak boleh lah. Kita tak patut. Nabi orang baling dia pun, sampai berdarah dekat air pun, dia tak doa. Ya Allah. Sedangkan malaikat datang.
wahai Muhammad, Allah dah bagi izin. Kalau kau nak suruh kami angkat Bukit Taif ni, hentam mereka, kami buat. Pun Nabi tak buat. Ni kena balik benda ni. Anak kita kalau setakat bos cakap sikit-sikit toksik, Allah kan ada. Dia masalahnya bila kita tak nampak Allah. Itu masalahnya. Kita rasa kita. When we think everything that we do is kita. Kita yang buat. Kita. Allah langsung tak ada dalam radar hidup kita. Nah, itu yang kadang-kadang kita tertekan. Kena think that is our effort. It's never been Allah. But you put Allah Azza wa Jalla as that. Nothing in this world. Nothing. Let me repeat that. Nothing. Kerana ini ditunjukkan. Macam mana kita nak lepas ujian? Tengok orang yang telah lulus ujian. Kan? Kalau kita tengah ambil periksa SRP atau kita tengah ambil PCSPM, kita nak lulus PCSPM. Apa kita buat, Puan Maizatun? Kita pergilah tanya kakak yang dah lulus ujian SPM. Hari tu kakak belajar macam mana? Apa kakak buat? Kakak minum susu banyak sangat ke? Faham tak? Macam mana kita nak tahu? Kita nak lulus ujian tu. Macam kawan-kawan semua kan ada ujian PTD whatever. Mesti tanya apa? Tahun lepas je pergi, apa soalan-soalan kau? Apa soalan cepu emas ke, cepu perak ke? Kan? That's how you want to pass an ujian. So kalau kita nak lulus ujian dalam kehidupan kita di dunia, semua ujian hidup dunia ni Allah dah tunjukkan kepada para Nabi dia. Ikut dan belajar. Contohnya, kita hidup dalam keluarga, kita diiri hati oleh abang adik kakak kita. Kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupan dia? Susah. Itu sebab kalau kita rasa down sangat, baca kisah surah Yusuf. Kerana kita tidak akan menghadapi ujian yang lebih susah daripada Yusuf. Yusuf tu seorang Nabi. Anak kepada Nabi. Datuk dia Nabi. Tapi tengok hidup dia. Dia kena masuk penjara. Bukan kerana dia jahat. Pergi rogol orang. Pergi curi barang orang. Pergi ambil duit orang. Tak. Kerana dia handsome. Handsome masuk penjara. Kalau nak kita kan, kenapa Tuhan kau jadikan aku handsome, aku pun masuk penjara. But then Yusuf didn't know. Because he understand life is a test. Now that is important when we see life as a test. Okay? Lagi tinggi kita menapaki kehidupan ini, maka ujian akan lebih meningkat dan bertambah. Ujian buat kita hamba Allah akan berhenti bila kita kembali kepadanya. When we die, then only we know Allah redha kita atau tidak. Bila Allah kata, ya ayat Tuhan, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang dalam hidup dia di dunia ini, dia hanya mencari redha Allah, nothing more, nothing less. Dengan suami, dengan isteri, bila dia buat, dia hormati isteri dia, dia sayang suami dia hanya kerana Allah, bukan kerana suami dia bagi dia duit lebih. Dia sayang suami dia kerana inilah rezeki yang Tuhan bagi pada aku. Punyalah banyak orang handsome dulu, tak kenapalah dia yang aku kahwin. Dan itu biar Allah rezekikan. It is not our choice sometimes. Kalau kita boleh menerima hakikat. Kita taat suami kita hanya kerana kita nak Allah sayang kita. Okay? Ini lagi satu yang saya nak. This is a circle yang saya buat. Bila Allah bagi kita ujian, sebenarnya Allah nak ajar kita apa? Sabar. Kenapa sabar ini penting? Kerana Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbu minas sabirin. Allah ini bersama dengan orang yang sabar. Allah sayang dengan orang yang sabar. Apa maknanya kawan-kawan? Kalau kita tak sabar, Allah tak dengan kita. Allah tak sayang kita. Itu sebab kita sabar kerana kita nak Allah sayang kita. Kita sabar kerana kita nak Allah bersama kita. Susah, memang susah. Kita ni nak dapat apa ni kawan-kawan? Yang kita duk susah sangat kat dunia ni, kita nak dapat apa? Kita nak dapat syurga. It is nothing less than that. Syurga Allah Azza wa Jalla yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Percaya ke tak ni? Kalau tak percaya tu susahlah saya nak cakap macam mana kan? Tapi kalau memang percaya, itulah tempat khalidina fiha abadan. Kita akan dapatkan nikmatan yang kalau fikir pun tak dapat. Memang ada tempat itu. Dan tempat itulah yang kita nak pergi.
susah mana pun kita, apa pun yang kita terpaksa, yes, by all means, we will fight for it. Unless and until kita tahu. Okay? So, bila kita susah, ni saya kata, ujian akan membina dalam diri manusia itu kesabaran, kekuatan dan kesyukuran. Bila kita kena, kita sabar, kita lalui. Dan dalam kita sabar, kita membina kekuatan, sama ada emosi kita, fizikal kita, jiwa kita. Kerana bila Allah uji kita, for that, bila kita periksa, macam itulah kan. Dia memberikan kita mental strength, kita lebih kuat belajar. So, dalam sabar itu, bila ujian datang, kita sabar, kita bina kekuatan. Dan bila kita melepasi ujian itu, kita bersyukur. In the whole cycles of this, akhirnya ujian, sabar, sabar, bina kekuatan, syukur. Sabar, bina kekuatan, syukur. Sabar, bina kekuatan, syukur. What does that make? It makes us a better person every day, every day, every day, every day. And that's what ujian is all about. Why Allah bagi kita ujian? Mematangkan kita, mencerminkan kita, menjadikan kita orang yang lebih kuat. Bila kita melihat ujian sebagaimana ujian sepatut dilihat. Tapi kalau kita melihat ujian itu macam mana orang-orang ada some agama, bila tadi saya dengar Kristen kata apa, dalam satu agama dia kata apa, oleh kerana if ini buat salah, maka Allah hukum dia. Setiap orang perempuan akan susah bila dia melahirkan. So, Kristen dia cakap, takkanlah Tuhan zalim macam tu. Itu sebab dia keluar daripada agama tu. Kerana dia rasa, takkanlah Tuhan, kerana orang ni buat salah, orang lain semua kena. Dia punya thinking. Sedangkan dalam Islam, bila kita melahirkan anak, itu semua pahala untuk kita. Cara melihatnya. That is what lensa kehidupan. How you look things makes you behave in certain environment. So, dalam kehidupan ini, bila kita sabar, bila Allah uji kita, kita sabar, kita bina kekuatan. Kita cari duit ke, kita cari kekuatan. Bina kekuatan. Bina kekuatan tu mungkin kita bina dengan kawan dengan orang, pergi cari pertolongan orang, belajar untuk menyelesaikan masalah yang kita sedang hadapi. Anak katakanlah, kita dapat anak-anak yang nakal sangat. Macam mana kita nak, rupa-rupanya anak kita nakal, pasal kita pun nakal. Hari tu saya tanya ada seorang tu, dia marah-marah anak dia kan. Macam mana macam tak dapat air ni? Lepas tu saya tanya dia, abang dulu periksa dapat air berapa banyak? Dia pun tak dapat air. Beri makan anak dia. Ada seorang tu tanya, dia tanya, macam mana kita nak suruh anak kita dengar cakap kita? Sebenarnya, jangan suruh anak dengar cakap kita. Kerana anak Nabi pun tak dengar cakap Nabi. Apa yang kita kena buat? Tunjuk pada anak kita. Kita nak anak kita semayang macam mana? Kita nak beradab. Kita nak anak kita beradab. Kita beradab tak dengan mak bapak kita? Saya, kalau mak saya datang rumah, saya akan beritahu pada semua anak-anak saya. Ni akan datang pemaisuri bapa. Jaga mereka kerana itu pintu, kunci pintu syurga bapa. Saya beritahu pada anak-anak saya semua. Dan juga isteri saya. Sebab isteri saya bila balik, bila mak saya datang, dia jaga. Dah meninggal pun mak saya. Dan mak saya selalu cakap, baiknya isteri kau, dia mandikan mak, dia sikat rambut. Dan apa saya buat lepas tu? Bila mak saya dah balik, saya pun kata, okay Umi, now you can go to spa, sponsored by me. Kenapa? Kerana dia jaga kunci syurga sana. Jadi bila anak-anak tengok itu yang saya buat, tengok anak-anak saya dengan mak dia. Kadang-kadang masih lagi dah kahwin dah pun, makan nak suruh mak dia suap. Tapi mak dia, kan isteri kau ada? Takkanlah isteri dah ada, mak tak disuap. Takkanlah Umi tak disuap. Belum. Kita nak suruh anak kita baik, kita tunjukkan pada anak kita. Ini tak. Mak aku pun sama, bapa aku pun sama. Kenapa anak aku tak dengar cakap? Astagfirullahaladzim. It begins from you. Nampak tak? So kalau kita anak, kita sabar anak kita. Dan kita bina kekuatan kita. Apa kekuatan kita? Apa agaknya? Macam saya dulu masa tu anak saya semua lelaki. Selalu keluar rumah, rupanya pergi kedai mamak tengok televisyen. Saya waktu tu strict. No astro in the house. Ini semua benda-benda yang kamu makan.
Kita anak saya suka main bola, dia tengok nak dekat kedai mama. Finally I said, no lah, you have to buy the extra. Because we want to pull him in the house, not outside. Kerana kalau di luar, saya tak boleh kontrol dia. Tapi kalau dalam, at least saya nampak dia. So kita beli extra, kita tengok bola. Saya pun tengok bola. Kan anak kan? Ni anak kita kan? Bukan anak orang tu. Ni anak kita. Whatever it takes, we will take. Itu bila sabar tadi membina kekuatan kita. Kita fikir, oh macam ni rupanya nak selesaikan. Oh macam ni. It builds the strength in our hands. Dan bila dia dah tambah baik, alhamdulillah ya Allah, kita jadi syukur. So ujian ni dia jadi macam ni. Bila kita diterima ujian, jadi sabar. Dan dia membina kekuatan pada kita. Dan kita jadi syukur. And ada ujian. The whole cycle of this make us a better person. Why? Because of ujian. So must always look. Itu yang saya dalam satu TikTok saya dalam 1 minit lebih. Adalah dalam 500,000 orang yang tengok pasal mindset. Saya cakap, if you see problem as a problem, then it's a becoming problem. But if you problem as an opportunity, it become opportunity. So dalam TikTok saya ceritakan itu. Seorang yang dihantar oleh bos dia buat kasut. Pergi hantar kepada satu pulau yang tak ada orang pakai kasut. Dia balik, bos, situ tak payah berniaga bos. Semua orang tak pakai kasut. Bos dia macam tak puas hati. Hantar seorang lagi. Yang seorang ni balik, gembira. Bos, we find new market. Tak ada orang tu balik, kata tak ada orang pakai kasut. Memang tak ada orang pakai kasut, bos. Jadi kita kena ajar dia pakai kasut. Kalaulah, kan kasut ni satu perkara yang penting. Kalau kita boleh ajar ni, bos, 10% pun berapa banyak duit kita dapat. Nampak tak? Orang yang berbeza pergi tempat yang sama punya pelaporan yang berbeza, pandangan yang berbeza. Kita masuk kelas sama 40 orang, cikgu yang sama ajar, tapi ada yang budak yang pandai masuk universiti, ada budak yang akhirnya jadi tak apa-apa. Sama je. Mindset, how you see things. And that is what this book is all about. It gives you the lenses on how to see things. If you see this thing, this life is a test. Every moment is a test. How do you pass the test? Okay? So how do you pass the test then? Ujian bukan bermakna Allah tak sayang kita. Itu kena itu premis. Kalau hidup ini ujian dan Allah yang berikan kita hidup, maka setiap ujian itu bukan kerana Allah tak sayang kita. Kerana kita selalu bermula, ini Tuhan tak suka aku lagi. Ini Tuhan tak, ini Tuhan. Itu yang jadi masalah. Setiap apa yang berlaku pada kita, kita rasa Tuhan tak sayang kita. Sedangkan bila Allah bagi kita ujian, saya cakap tadi, orang yang paling Allah uji adalah Nabi dan Rasulnya. Orang yang dia pilih sendiri. The more Allah sayang kita, the more ujian Allah bagi. Pasal yang cycle tadi. Bila ada ujian, kita belajar erti sabar. Kita bina kekuatan dan kita akan jadi manusia yang bersyukur. Okey, itu yang pertama. Ujian bukan bermakna Allah tidak sayang atau benci pada kita. Namun ujian adalah bukti Allah sayang kita. Dia nak membina kita untuk menjadi seorang yang hebat, sentiasa dekat kepada Dia. Jika kita tidak lulus ujian, sentiasa melihat dan belajar dari mereka yang telah lulus ujian. Maka jika kita ingin lulus ujian dunia, maka pelajarilah kisah mereka yang telah berjaya dalam ujian kehidupan. Seperti para rasul, para nabi, para sahabat, para abidin. Bagi kita contoh terbaiklah Nabi Muhammad. Jangan lupa untuk sentiasa membaca, merujuk, memahami buku atau modul kehidupan kita, yakni Al-Quran, jika kita ingin lulus ujian kehidupan dunia. Seperti mana kita ingin lulus ujian peperiksaan di sekolah atau di IPT, dalam apa pun mata pelajaran, kita kena rujuk, faham modul mata pelajaran itu. Kita ada Al-Quran. Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Kalau kita nak lulus ujian, pertama, belajar daripada orang yang telah lulus ujian. Para nabi, para rasul. Bagaimana mereka melepas ujian. Bila kita baca surah Yusuf kan, kita baca, kita tengok cerita Nabi Yaqub, sedih sebenarnya. Cuba bayangkan Nabi Yaqub, dia tahu Nabi Yusuf tak mati. Walaupun anak-anak dia kata, bapa dia dah mati dah. Dia akan makan dengan serigala. Yaqub tahu bahawa anak dia tak mati. Kenapa? Kerana Nabi Yusuf bermimpi 12 bintang sujud kepada dia. Selagi benda itu tak berlaku, Yusuf tak akan mati. Nabi Yaqub tahu tu. Dan Nabi Yaqub terpaksa hidup dengan anak-anak dia yang penipu. Bagaimana dia didik anak dia dengan sabar.
Dan kemudian anak dia cakap, bapaknya Yusuf dah mati pun menangis sampai dah buta-buta. Tu orang cakap dah mati. Dia tetap layan anak dia. Sampai akhirnya bila Nabi yang Yusuf panggil dia, dalam ayat Quran tu dia kata, kalaulah tidak kerana apa rahsia Tuhan, kamu akan kata bahawa aku dan Yana. Tapi dia tahu. Dan kemudian bila Nabi Yusuf berikan baju dia, dia akhirnya dapat melihat semua. Tapi kisah tu, kalau kita lah Nabi Yaakob, oh man, anak-anak aku ni kan aku pelasah dia ni, menipu aku. Tapi Nabi Yaakob tak. So maknanya kalau kita nak lepas ujian, pergilah kepada orang yang telah berjaya dalam ujian. Macam saya cakap pada puan Mazat tu. Kita nak ambil SPM, pergilah tengok orang yang dapat 9A, pergi belajar ke dia. Ya, macam mana kau dapat 9A? Apa kau belajar? Oh, saya pergi dekat cikgu tuition ni. Di masa yang sama saya belajar tengok buku-buku ramalan. Kan dia yang kita belajar. Yang kita luluslah ujian. So how do you want to pass? Tengok apa yang telah berlalu. Dan jangan lupa baca Quran. Kerana Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita manusia sampai sekarang dan sampai akhir zaman untuk kita belajar bagaimana nak hidup kat dunia ini. Bagaimana kita nak hidup? Macam contohnya, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Itu sebenarnya sangat powerful. Pada setiap kesusahan, bersamanya kesenangan. Pada setiap kesusahan, bersamanya kesenangan. Itu sebab kalau orang dia faham, dia kenal, dia tahu Allah Azza wa Jalla, bila Allah uji dia, dia tahu bahawa di hujung sana, when di guruh di langit semua dah habis nanti, you will see rainbow at the end of the day. You will always wait for that rainbow because you believe whatever kesusahan yang Allah bagi, bersamanya kesenangan. Dan Allah bukan ungkap sekali, Allah ungkap dua kali. Sebab anak saya yang belajar dekat pondok, anak saya 2 orang saya hantar di Gontor, Indonesia. Dia kata apa? Kiai dia kata apa? Kalaulah kamu menghadapi masalah yang besar, beritahu pada masalah yang besar itu bahawa Allah aku lebih besar. Subhanallah. Anak saya 2 orang yang hantar pergi Gontor tu, 2, Masya Allah. Tapi cara dia mengajar, nampak tak? These are all mindset. Macam mana kita melihat kehidupan. Okey. Itu baru 1 tau. Kan saya cakap tadi, dunia ni ada 5 sifat. Pertama ialah permainan. Dunia pertama ialah tempat ujian. So, kedua ialah permainan. Kita dah 11.30. Saya habis sampai pukul berapa? Hazrina? 12? 12? Okey. Alright. Tak kesian pada orang tua body research. Okay, tak apa. Now second one. Again, when do we know we win the game? When do we know we win the game? After the game. Betul tak? Selagi kita tak habis main, kita belum dikira pemenang. Kita hanya dikira menang bila habis permainan. Ini kalau orang main bola kan, tengok hari itu kan Arsenal lawan Manchester City. Manchester City dah lead, tiba-tiba Martinelli angkat, dia seri. Tapi yang tu seri tak best. Dia ada lagi yang best. Yang Liverpool Rio yang umur 16 tahun. Dia masuk, that was the last kick of the game. The goal, dia menang. So when do you know you win the game? After the game. So kalau hidup ini Allah kata la'ibun, permainan. So you better play the game because you only have this one game. After that, it will be either jannah or nar. Syurga atau neraka. So maknanya bermainlah dalam kehidupan kita di dunia ini dengan permainan yang sungguh-sungguh. We win. We wanted to win in this game. Sebab saya kata, kalaulah manusia itu memang cintanya kepada Allah itu kuat, dunia dia akan jadi manusia hebat. Kerana di dunia tempat dia buat pahala, di akhirat dah tak boleh berbeza. Nanti bila jadi dalam surah Al-A'raf, orang yang duduk di tengah-tengah, dia tengok pasal dia punya tu seimbang, either syurga atau neraka. After 50,000 years baru dia ditentukan syurga atau neraka. Orang A'raf kalau kita baca. This is penceritaan menceritakan tentang bagaimana kalau kita benar-benar
cinta kita pada syurga kita. Di akhirat nanti, kita tak boleh buat kecuali di dunia. Kalau kita nak banyak, itu sebab ada dalam ayat Quran, saya kalau baca ayat ni, saya sangat benda. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan pada hari itu kamu lihat orang-orang yang berdosa, dia bertekuk lutut di hadapan Allah dan berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Tuhan, hari ini kami dah nampak, hari ini kami dah dengar, pulangkanlah balik kami ke dunia. Kami nak beramal, Tuhan. Kalau boleh kita jangan jadi macam tu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Pulangkan balik kami ke dunia, ya Allah. Kami dah buat banyak kebaikan. Dari semua. Itu surah yang kami, orang-orang lelaki, tiap-tiap hari Jumaat dengar. Surah Alif Lam Mim saja. Dan pada hari itu kamu tengok orang-orang yang berdosa, bukan orang kafir. Allah kata mujrimun, orang-orang yang berdosa. Dan nampak neraka. Dia kata Rabbana absarna. Absarna. Kami nampak. Sami'na. Kami dengar. Betapa seksanya orang-orang dalam neraka. Pulangkanlah kami sekejap. Kami nak beramal. So, di mana kita beramal, kawan-kawan? Di dunia. Kalau kita ingat kita nak masuk syurga dengan amal kita, kita kena banyakkan amal di dunia. Kalau kita nak buat baik sungguh-sungguh di dunia. Sebanyak mungkin, kurangkan dosa. Kerana kita nak masuk syurga. Itu sebab orang yang faham, dia nak cari redha Allah di dunia ni, they will become excellent. Because di dunia ni lah tempat dia kena beramal dan berbakti. Orang-orang yang dah masuk neraka, dia kata, andai kata Tuhan dulu aku dekat dunia, aku jadi orang yang sentiasa mendengar dan menggunakan akal, hari ini aku bukan ahli neraka. Itu orang neraka cakap. Mana? Dalam Quran. Sebab tadi saya cakap, kalau hidup ini ujian, nak lulus ujian, jangan lupa baca buku. Kita nak lulus ujian tapi kita tak baca buku. Macam mana kita nak lulus ujian? Yang Allah beritahu ni, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. So kalau dunia ini permainan, bagaimana kita nak menang dalam permainan? So if you want to win in the games, you must understand the rules of the games. And we must understand the games. Kalau main bola, janganlah pakai tangan. Memang kalah, salah. Kalau main bola, janganlah curi ayam banyak sangat. Memang kalah. Sekarang lagi susah. Dengan adanya apa ni, kadang-kadang lepas baru je pun. So if you want to win in the game, you must understand the rules of the game. And we must understand the games. So what is the rule of the game dalam hidup kita di dunia? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan tekan. What games are we, apa permainan kita? Permainan kita adalah untuk mencapai redha Allah, masuk syurga Allah Azza. That is the game. That is the prize. Bila orang main game, dia ada prize dia kan. So when we have in this world is a game. What is our prize? Jannah tadi. Jangan kita jadi orang yang saya cakap, yang saya bacakan tadi. Surah Alif Lam Mim Sajadah dengan surah Al-Mulk. Okay. Maka kita perlu pelajari, tahu dan faham, patuhi serta ikuti segala aturan dan undang-undang permainan ini jika kita ingin berjaya. Maka untuk berjaya dalam kehidupan dunia ini, maka wajiblah kita untuk mengikuti aturan dan undang-undang pencipta permainan ini, yakni Allah Azza wa Jalla, dengan kita memahami dan mengamalkan Islam. Kerana itu cara hidup yang Allah sendiri berikan untuk kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah turunkan Nabi-Nya untuk mengajar kita bagaimana untuk kita berjaya dalam kehidupan. Pemain bukan saja perlu faham dan amalkan aturan serta undang-undang permainan,
tapi juga perlu tahu bagaimana permainan itu perlu dimainkan. Main bola tak sama dengan main hoki. Gusti tak sama dengan tinju. Gusti habis semua boleh pakai. Tinju tangan dia boleh pakai. Jangan dia pergi masuk. Kecuali yang MMA sekarang semua boleh pakai. Kaki boleh pakai, tangan dia. Itu lain lah. Itu game lain. Okay. Oleh itu, kalau kita nak menang permainan, kita perlukan latihan fizikal, akal dan emosi. Maka begitu juga untuk menjadi pemain hebat dalam permainan kehidupan di dunia ini, maka kita mesti membina aspek fizikal, akal dan emosi kita. Kita mesti melalui tarbiyah, ta'alim dan tadrib dalam semua aspek. Bukan sahaja aspek latihan, tapi juga aspek pemakanan. Kalau kita tengok all these top athletes, orang-orang yang hebat-hebat, pemain-pemain yang hebat-hebat, they are trained to play the game. Dan kebanyakan perkara yang orang-orang atlet buat ni semua, these are all boring things. Itu sebab kenapa kita tengok kita sekarang semayang. Kan tiap-tiap hari kena semayang. Kena bangun pagi. Kan? Tiap-tiap hari kena semayang. Macam tu juga orang yang nak jadi atlet, yang nak jadi itu. Kan Usain Bolt pernah cakap, kata apa? Saya belajar train 3 tahun to run below 10 second. You 3 bulan tak boleh dah lari. 4 bulan tak boleh lari. Saya 3 tahun. Bangun pagi lari, bangun pagi lari, bangun pagi lari, bangun pagi lari. Ketika orang lain pergi, aku lari. Tapi bila Usain Bolt jadi Usain Bolt, terrornya dia, bagusnya dia, hebatnya dia. Yalah, bila dia sibuk berlari, kamu sibuk pergi minum kopi. Lepas tu, kenapa aku tak jadi macam Usain Bolt? And the best, kalau kita tengok, cuba dengar Cristiano Ronaldo punya interview. Macam mana every day without fail dia pergi ke gym. And it's super, 40 tahun. Masih boleh skor pun. Kenapa? Kalau kamu nak jadi atlet yang berjaya, nak menang, that is what you have to do. Begitu juga, kalaulah dunia ini permainan yang Allah dah beritahu. Ini adalah permainan. So we must train ourselves. We must develop strength. Akal kita, kekuatan fizikal kita, yang nak jadi mak, nak jadi isteri, begitu juga yang nak jadi suami. Semua kena ada kekuatan kerana kita manusia yang punya ketiga-tiga. Kita tak boleh kuat fizikal, tak kuat akal. Kuat fizikal tapi otak tak boleh. Kita tak boleh deal dengan anak kita. Anak-anak kadang-kadang sekarang dia lagi pula in this so-called hyper-intelligence environment where AI is part and parcel of life. Lagilah kadang-kadang mak bapak dia pun dia tolak tepi. Pasal dia nak tahu dia pergi kat AI. Dan mak bapak dia, apa AI ya? Pun dia tak tahu. Just imagine. If you want to win this game, you want to win, you must become a better athlete. Tarbiyah tu maknanya apa? Pendidikan. Kita kena mendidik diri kita, jiwa kita, akal kita. Kerana kita nak jadi ayah, kita nak jadi bos. I tell you, it's not easy. Untuk masa saya jadi pengarah negeri Sarawak, saya kata, apalah bos ini. Tapi bila saya duduk jaga 14 negeri, now I understand. Whatever decision I made in Sarawak, it will affect whatever in Sabah. Bos, orang lain boleh, tapi saya tak boleh. Sarawak boleh. Dan baru saya tahu kenapa bos saya dulu tak benarkan. Pasal kalau dia buat macam now you understand. This is a challenge of this. So maknanya kita kena mendidik diri kita dalam semua aspek. Kerana kita manusia semua aspek kena ada. Akalnya, rohaninya, jasad. And then bukan saja pergi training, makan pun kena betul. Diet. Apa pula pakcik ni, kita nak masuk syurga apa diet? Dietnya apa? Zikir, tasbih, baca Quran. That is where the zikir kan. That is where the diet. Diet pada roh kita. Itu sebab Islam ini agama yang very practical. Dia bukan cakap saja, tapi dia ada cara dia. Untuk melahirkan ketakwaan. Bagaimana nak lahirkan takwa? Kerana ketakwaan itu penting. Ditinggalkan dengan kita Al-Quran. Baca. Hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab. La raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang nak bertakwa. Jadi kalau kamu nak capai ketakwaan, kamu jangan lupa baca Quran. Tak cukup itu saja. Allah bagi apa? Tiap-tiap tahun ada 1 bulan yang kamu semua tak boleh makan dan minum dari pagi sampai petang. Puasa. Tiap-tiap tahun.
Ada 1 bulan yang dikenakan. Kenapa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mana Allah tak cakap jadilah orang yang bertakwa, tapi Allah berikan ada sesuatu. Begitu juga, because these are the game. We are living in the life where this is a game. So we must have that training. Training subuh, sembahyang kalau boleh, sembahyang dengan mendekatkan diri pada Allah, rasa connection pada Allah. Do you know what solat is all about? Solat is a channel where Allah open for you to ask anything from Him. Did we ask? Betapa ruginya kita kalau kita bekerja, kita ada bos yang tiap-tiap hari kata, okey, kalau kau bekerja dengan aku, pagi ni, petang ni, pukul ni, kau boleh datang jumpa aku dan beritahu aku masalah kau. Kita manusia yang Allah beri waktu solat 5 kali, 1 hari, setiap hari. Kalau kamu ada masalah, beritahu aku. Kita beritahu tak Allah Azza wa Jalla? Kita semayang, bukan kadang-kadang main-main ni semayang. Sedangkan kalau kita bekerja, nak jumpa bos yang nombor 1, bilalah aku dapat jumpa bos aku ni? Kalau kita dapat jumpa tu, my goodness. Kan? Nak jumpa ketua pengarah. Macam saya lah dulu, nak cari. Diorang nak jumpa saya, punyalah susah pasal meeting. Sampai saya yang kena pergi jumpa diorang kadang-kadang. But when you get the opportunity, what will you do? Sedangkan Tuhan yang maha berkuasa, maha pengasih, maha penyayang, buka kepada kita. Tiap-tiap hari you can come and see me and tell me what is your problem. Did we come to see Allah Azza wa Jalla with open hearted, sungguh-sungguh minta pada Tuhan? If we know this is a game, we have to do repetitive thing, boring thing. Semayanglah. Kadang-kadang penat. Wah, semayang bukanlah lama. Bukan 1 jam. 10 minit saja semayang tu. Tapi kita buat. If you want to win. You see an athlete. Macam saya cakap. Dia bukan saja dia berlari, dia buat dia punya tu. Dia pergi gym, bina muscle dia semua. That is what we want. If we want to win in this game. Kenapa? Kita akan berlawan dengan syaitan. Kita akan lawan dengan nafsu. Kita akan lawan dengan kawan-kawan yang mengajak kita kepada jahatan. These are all our competitors. Dalam perlawanan, kita akan berhadapan dengan all these competitors. So how do we win against nafsu kita? How do we win against syaitan? How do we win against dunia yang menipu kita? How do we win dengan manusia-manusia yang akan mengajak kita jauh daripada Allah? Jomlah, Allah semayang, nanti boleh. How do we win that? Because this is a game. And we have our competitors. Siapa kita punya musuh? Musuh kita ada kawan-kawan yang hasad kepada kita, yang tak suka tengok kita senang. Itu musuh kita tu. Kemudian nafsu, yang sentiasa mengajak kita, alah cheat day hari ni. Besok cheat day lagi. Lama-lama terus tercheat. Semua, saya nak diet. Pasal nak nampak slim, nak ampuh, semua nak cukup. Satu hari, besok, tak apalah hari ni cheat day. Besok cheat day lagi. Tapi nak nafsu. How do we win that? Pergi tengok. Betul, bila Alan Watts cakap kan, life is a game. Saya kata, Masya Allah. Allah have mentioned that many times. Because if you want to win in the game, you have to do that. Kita kena didik diri kita. Itu sebab dalam Islam ada semayang malam, baca Quran, zikir, tasbih. Kenapa Tuhan suruh buat itu semua? Itu adalah pembinaan diri kita untuk melawan kompetitor kita, pesaing kita yang nak ajak kita masuk neraka. Kerana hidup ini adalah permainan. Okay. Setiap pemain dalam mana-mana permainan memerlukan pasukan. Ini pun penting. Kalau kita nak berjaya dalam permainan kehidupan kita, saya dah beritahu tadi musuh kita. So therefore what we need to do? We need to build our circle. Orang-orang yang baik di sekeliling kita. Ta'awun alal birri wa taqwa. So kita kena bina kawan-kawan yang baik. Kerana kita nak menang. This is a game. You can never win alone. Oh, siapa Liverpool ni orang sini? Ada orang Liverpool sini? Kan Liverpool, you never walk alone. Saya pun bukan Liverpool kan. Hanya saya nak beritahu, if you want to win in the game, any game in this world, you need to have a team.
Kita tengok Roger Federer main. Atau kita tengok sekarang siapa top? Saya pun dah lupa, dah lama tak tengok. Nadal semua tu. Zaman saya Nadal, Roger Federer, semua, Djokovic. Kita nampak dia main seorang dekat court kan. Tapi dekat belakang dia, dietitian dia, orang yang jaga gyms dia, banner dia, semua. So he's a good. Maknanya if you want to win this game, dalam hidup di dunia ini, kalau kita nak menang, make sure we have a good team. This is where we need to find a circle. Kita kena bina orang di sekeliling kita. Cari orang-orang yang baik bersama kita. Kerana kita nak menang dalam perlawanan ini. Dan perlawanan ini bukan seorang-seorang. Kita ada anak. Alamak, dah habis dah. Pasal apa? Oh ya, dia 11 menang. Kita baru habis 2, kawan-kawan. So nampaknya Kemas kena panggil saya sekali lagi. Atau belilah buku saya dan baca. Kita akan tahu sama ada kita menang atau tidak bila permainan itu berakhir, macam saya cakap tadi. Kalau nak tengok kan ada satu European League, Bayern Munich lawan Manchester United, that is the best game bagi saya to replicate that. Bayern Munich in 1999 lawan dengan Manchester United final 87 minit, Bayern Munich skor 1 gol dan dia ingat dia menang. Tinggal 3 minit lagi. Manchester United keep on pounding. Finally in 3 minutes, they scored 2 goals and dia menang. That is what life is all about. Itu sebab Nabi kata, ada manusia yang dia dengan syurga sejengkal saja lagi. Tapi sejengkal itu dia melakukan dosa, maka dia masuk neraka. Ada orang yang dia dengan syurga, neraka sejengkal lagi. Tapi di akhir hayat dia melakukan kebaikan. Ditolong orang ke whatever, dia masuk syurga. So before kita mati, jangan ingat orang masuk neraka. Ini saya marah hari itu saya tengok ada seorang. Kan kes anak Nora yang tak pakai tudung tu kan. So dia buka tudung, itu dia punya apa ni. Tapi saya marah ada orang yang nak nasihat dia. Dia boleh cakap apa? Musibat, engkau tu memang lahir, kau tak tengok ke engkau lahir, bukan kau orang Islam ke? Yang kau nak buka tudung tu kenapa? Saya cakap apa ni kejadahnya. Yang saya lagi sedih, 70,000 orang like video tu. Dia boleh panggil budak tu, musibat, kau tak tahu ke engkau lahir orang Islam? Kau pun belum tahu kau masuk syurga atau tidak. Jangan ada orang yang sekali-kali merasa, before we die, nobody know. Itu sebab kenapa orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa, doa akhirnya apa? Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. The last end of the game. That 90 minutes, end of the game. If you win, you win. If not, every second counts. This is what we say, bila hidup ini permainan. Kita kena bermain. Play till the last drop of your blood and sweat. Winning mentality. Main untuk menang. Kita nak main untuk kita menang. Dan menang bagi kita masuk syurga Allah. Masuk syurga Allah adalah redha Allah SWT. Selagi kita hidup, jangan pandang rendah orang. Jangan kata, engkau masuk neraka. Engkau tu jaga neraka kah? Sejak bila Tuhan lantik engkau jadi penjaga neraka dan penjaga syurga? Selagi, kerana kita pun tak tahu. Kita hanya diajar oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. After saying that, itu bukan bererti kita tak boleh buat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita disuruh mengajar. Dan in fact, Rasul kata, man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi. Ubahlah dia dengan tangan. Ubah dengan tangan tu maksudnya apa? Supaya orang jahat jadi baik. Tapi ini orang tu baru tukar. Dan kau panggil dia musibat. Kau ingat dia nak jadi baik ke? Entah-entah dia lagi jauh. Ni mana belajar dakwah macam ni? Itu bukan cara berdakwah. Nabi berdakwah untuk ajak orang. Bila Islam menang? Bila kita tengok orang, bila kita nampak orang masuk Islam berbondong-bondong. Bila orang nampak Islam ni cantik. Ini tak. Islam tu cantik. Yang jadi tak cantik, perangai kita orang Islam. Dan kamu semua tak boleh buat macam tu. Kamu kemas. Kamu mesti kemas saja. Apatah lagi fikrah kamu patutnya kemas. Kerana kamu bukan pemilik syurga dan neraka. Pemilik syurga dan neraka Allah. Kamu sendiri tak tahu.
Ini boleh cakap, musibat. Oh, saya memang menyirap darah saya. Tapi saya tak nak komen kerana itu bukan tempat dia. Media sosial ni, this is what dalam satu study dia kata. If we do not care enough to look into this, we will build what we call collective stupidity. Pembodohan secara beramai-ramai. Cuba bayangkan 70,000 orang boleh setuju dengan panggilan musibat. Adik tu mungkin terkhilaf. Salah. Kita sepatutnya menasihati dia dengan baik. Tapi kalau kamu panggil dia musibat, apa tu? Kau ingat kau baik sangat kan? Please, don't do that. Never do that. Ingat ayat yang saya baca tadi. 2 ayat. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah. Kemudian surah Al-Mulk. Lau kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dahulunya aku hidup di dunia, aku mendengar dan aku guna akal aku, hari ini aku bukan ahli neraka. Saya minta apa? Saya minta maaf sangat, saya tak boleh nak habiskan saya punya kehidupan sebagai, this is number 3. Kita ada 5 kan. Nanti janganlah cakap, wah Pak Cik ni sengaja je pasal dia nak suruh kemas panggil lagi. Tak. Because saya merasakan bila saya explain, saya nak dia faham. Biar dapat sedikit, tapi dapat sedikit yang betul. Daripada, apa Pak Cik tu cakap? Entahlah. Dia suka-suka je cakap. Nama dia pun dah tua dah kan. Dia cakap membebel je. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik tentunya lah dari Allah Azza wa Jalla juga. Yang salah tentulah dari kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.